Hello, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni saya buat kuih raya tau. Tart nenas gebu gebas. Okey, ni bahan-bahan yang kita nak pukul dulu. Tak perlu mixer ya, kita guna spatula je. Butter 300 gram. Minyak sapi 1 sudu makan. Gula asin, telur kuning, sedikit garam dan juga vanila ya. Yang ni kita nak pukul sekejap ya. Dah masuk semua, kita masuk vanila. Kacau aja macam ni. Kacau hingga sebatilah gula dengan. Kita masukkan telur. Okey, kita letak sikit warna kuning telur ya, tak banyak, 2 titik je. Nanti kita punya tu cantik dia punya kuning dia. Okey dah. Kacau sebati. Kita masukkan tepung gandum ayak ya. Kita masukkan tepung custard. Kita masukkan tepung jagung. Kita masukkan susu serbuk. Ayak bersama. Okey, dah ayak semua. Kemudian kita gaul balik kita punya tepung-tepung tadi tu. Sekarang kita gaul, kemudian kita boleh guna tangan ya. Kita nak tengok dia punya kelembutan dia. Kalau misalnya keras, kita boleh je tambah butter sikit ya. Tapi misalnya kalau kita lembut, kita boleh tambah tepung jagung ya. Tepung gandum tak perlu tambah lah. Tepung jagung dia akan buat kita punya kek biskut kita lembut ya. Kita pakai tangan. Okey, kita guna tangan. Okey, kita dapat adunan begini ya, lembut. Dan bolehlah kita bentuk dia sekarang ya. Kita nak letakkan masuk dalam acuan kuih tart ya. Okey, kemudian kita ada ni ya. Ni nenas punya jam. Kita dah buat bentuk kecil-kecil dulu begini. Lepas tu letak je kat atas macam ni. Nanti kita akan menggulungnya ya. Senang je. Okey, cara dia begini ya. Kita gulung je macam tu. Yang tadi dah buat tu, gulung je macam ni. Kita akan dapat bentuk dia begitu ya. Buat je hingga habis. Ulangi proses tu sama je ya, macam tu. Nampak tak? Cantik kan? So buat hingga selesai. Kita dah siap gulung, kita nak letak atas loyang ya. Okay, sebelum bakar kita sapu kuning telur ya kat atas. Macam tu. Sikit je. Sapu kat semua ya. Okey, sekarang ready untuk masuk oven. So oven adalah 160 lebih kurang 25 minit atau terpulang pada oven sendiri ya. Okey, sekarang kuih tart kita dah masak ya. Okey, cantik kembangnya. Memang kuih tart kembang lah ni ya. Dalam ni sangat rapuh. Cair di mulut ya. Tapi nampak tak berapa cantik ya, macam kembang je. Tapi rasa memang sedap sangat. Okey, dah siap dah kita punya tart nenas gebu gebas kita ya, cair di mulut ya. Dah masuk dalam kita punya bekas simpan untuk raya. Terima kasih telah menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.